Ya, hai. Hai, Bonnie. Freddy, kau ada nampak tak security guard? Semalam dia tak puasa. Kau tahu lah dia macam mana. Ya, tapi kau tahu tak semalam dia tak sahur. Lepas tu dia pergi sini, dia makan banyak-banyak tau. Jadi kau tengoklah kat sini dia tak ada kan. Jadi cuba kau cari kat cafeteria. Night guard! Aku akan makan kau! Mata! Apa? Kau jumpa night guard? Kau buta ke ni lah night guard, bodoh? Mana ada tu Freddy lah. Bonnie, dia pakai topeng lebih dekat dalam bilik store. Kenapa kau ni bodoh sangat? Kau tengok, kalau betul Freddy, kenapa dah asyik suluh-suluh lampu tu dekat mataku? Dia buat macam tu sebab kau takutkan dia. Takutkan dia? Lebih baik kau tunjuk sebelah aku cocok mata kau. Foxy, tenang. Tenang? Tenang kau cakap? Kau ingat aku nak tenang ke, ha? Ni bukan Freddy, ini orang palsu, betul tak? Hey, mana ada? Itu bukan security guard. Itu adalah Freddy. Sabarlah! Cukup. Lebih kau bagi tahu yang kau tu security guard. Jangan risau, tu pistol mainan. Pandai kepala aku. Aku kena panggil Freddy. Tak mungkin ada dua-dua Freddy kan? Freddy! Roar. Okey, sekarang ada dua Freddy dekat dalam ni. Wah. Astaga, Bonnie, kau ni memang bodoh betul lah. Bonnie, apa hal ni? Freddy jadi night guard. Dia night guard lah, bodoh. Aku pasti tu Freddy. Bodoh betul. Kau lah Freddy. Mana kau pergi Freddy? Foxy, apa benda pelik? Okey, Bonnie, dengar. Sekarang pukul apa? Main dia dah pukul apa? Dan ada dekat pukul 6. Ini adalah night guard. Night guard. Night guard? Sahur. Iya. Battery. Tak. Aku ni Freddy. Kan betul.